Assalamualaikum, salam sejahtera YouTube. Okay, hari ni kembali lagi aku ride kupu-kupu malam. Tak ke mana pun saja jumpa kawan-kawan sambil berbincang dengan kawan-kawan. So, aku buat video yang tak seberapa untuk tatapan semua. Okay, bye. Kan, Cik, boleh kan minum isyarat? Dia orang motor pula. Tapi konsisten sedap kan? Jadi, aku rasa kau bayar duit flight dulu. Pergi tak pergi bakal kira. Baru ke 500 lebih duit flight orang. Baik aku risau aku. Adik, kau balik pada Redang kamu ni. Aku nak kau pergi berenang Pulau Redang. Pergi Redang ni. Dia rupanya package tu 1000 lebih. Tambah pilihan tambah 800. Aku dah lama dah. Ada ada am. Lebih kurang 2000 lebih lah, 2000. Siap tu. Flight 2000. Ya. Hantar kau ingat. Package dengan pilihan tak sampai 2000. Sampai 2000 kan? Kayaknya package laki bini dah sampai 2000, duit flight mungkin 600 ke bawah. Tak dah naik harga. Naik harga? Flight Air Asia dengan Mas. Dia ada satu lagi laman web. Apa nama web tu? Kita beli customer murah tapi tak boleh, kalau cancel tak boleh ni. Ada refund. Yang biasa ni kita kata cancel boleh lagi kan. Dia refund. Sebab dia tak ada insurans. Flight tadi memang 500 lebih seorang. Dah lah. Lepas ni, buat minyak naik kan. Alam. So harga tiket tu pun naik. Pergi Redang je dah. Dah 300 lebih. Bawa balik Redang. Awak tak pergi cuti kan?
Tapi saya compare dengan Mas. Hanya okey tu. Mas lagi murah. Hanya itu. Dia hanya tadi apa? Makan Mas lagi dua. Taklah payah dia. Dah tutup. Ayo. Sian. Ya buat. Orang kerja lembu lah. Dah kali aku tengok apa dengan budak tu yang bawa dia tu. Weh. Kita pergi Pulau Market lah. Cari kita makan dia. Dia Pulau Market dah malam-malam kita. Kita makan betul lah. Dia yang itu ada makan. Ada makan-makan dia dengan lah. Mesti nak makan nak jemput tu. Tengok air pun dia hitam. Kalau tu lopong bangkai dah. Boleh buat alamak. Nak ni. Nak makan kat atas. Berarti market ke? Ha. Ada air dia turun. Air dah turun dah hitam. Orang orang Malaysia ni tak boleh kau baru duduk okey. Kalau kat Pulau Timur sampai malam ke? Sampai aku duduk je sampai pukul 10. Itu air bau ke apa bang? Pasal Bau roti market tu. itu pasal apa? Kalau dah malam air dia dah hitam. Dah bau gitu. Jangan ada jual bau botol kan? Aku pergi dengan band dia orang. Band budak yang bawa ni dia. Aku suruh dia ambil kamu kena hitam. Kalau aku masuk dengan kereta sendiri, jam. Masuk dengan media dia laluan dia. Kalau orang dia nak naik ah. Aku mesti nak bayar nyanyi karaoke. Kita flight seorang kurang 500 lebih. Betul? Pandai. Flight. 600 lebih. 600. 600 lah. Seorang. 600 lebih. Saya edit sikit. Naik bila kau nak beli tiket? Sabar lu, bincang ni diorang merukuk pula. Pagi dah. Kalau dia pergi habis belakang. Kalau boleh minggu depan kita dah start beli ni. Minggu depan dah start duit booking flight dengan duit booking 30%. Bagi tahu dia. Bawa ke rumah kau ni. Tak. Sekarang tiket flight siapa nak beli? Ya, Abang biasa tak beli tiket flight? Dah bandar busy kan? Yang selalu ni Acoy ada admin dia senang. Dia kaki lain. Jalan kaki je. Dia kaki lain. Jalan kaki je. Ni, ini ada PA dia. Kaki lain. Dia lah beli. Dekat kaunter je. Pakai apa ya siap? Tak kisah. Tak, saya tengok Mas dengan Asia. Sejam je. Mas lagi murah. Bukan murah apa. Mas dia bagi lagi 20 kilo. Oh, betul. Yang saya tak ada. Betul. Lepas tu Batik A. Tak ada dia barang. Naik motor yang Mas dengan batik A tu dia sama tak? yeah. beli. Lepas tu yang Asia selalu dia Delay. open flight, cancel flight. Asia tak Dia delay. Tak, yang paling takut cancel flight. Delay. Dia cancel flight, Habis lah dia kita. ada refund. Dia cuma beli tiket lain. Mana Kalau- nak cari tiket macam tu? Kalau itu kita Ini beli dah mahal kan? On the spot lagi Motor dah bayar. Dia dah bayar. Dia ambil emas lah. Aisyah punya apa kan? Asia leceh kan? Macam mas harga dia tetap sebab dia dah lock ada minyak tu. Dia access tak. Cuma saya tahu kita murah. Kau nak naik harga. Dah berapa tiket? Ada nama tu. Tiket. Kau beli tiket ni. Aku bayar. Sekejap. Jangan lebih, jangan lebih. Kita check sekarang. Pergi balik 600 lah. 700. Naik dah. Kau ni pergi mana? Bawa tu. Mana 500 lebih. 726 mas. Nak murah naik ferry bang. Daripada Apa yang Pelang tu. sama tiket? 12 pergi balik 18. Ha, So, kalau mas ni dia ada satu flight je hari ni. tengah hari petang. Petang. 22 Kalau kayak dia apa pun. Asli pun dekat juga tapi dia tak ada lagi 20 kilo tak ada. Naik ya. Itu tambah lagi. Aku tak pernah pergi. Kerani aku beli. Dia dulu dia bagi 7 kilo kan. Naik kan? 20 kilo dari atas. Aku mana beli tiket kerani. Macam apa? Dah bawa helmet lah apa semua gerak tapi tak ada shopping lagi semua gerak. Orang mesti nak pergi shopping bang. Abang nak tahu. Abang tengok besok motor abang tu. Penuh. Tengok ya Pergi. better mark ni. Dia ambil lagi 20 kilo terus. Dia lebih sikit je tapi dia ada lagi 20 kilo dia jarang lah. Pompong Delay. beli baju kelawar semua tu. Kan. Super kita bawa band je. Dia pakai band. Yang ikut kita. Tak tahu lah tu. Baju kita semua kalau bawa band boleh tahu kan. Eh. Dia kan. Sekejap. Semua dia bagi motor yang ada box. Indonesia tak ada insurans bro. Motor tu tak ada insurans. Indon. So kalau accident Itu kita kena ambil. macam mana kita nak ambil? Kita memang ada insurans, daripada insurans. Safe bang. Dia tak pergi Tadi tak pergi. Adik tak pergi.
Mak masa ni tak pergi lah. Ha? Mak masa ni tak pergi lah. Tahu punya dapat je. Okey, kita boleh start kot. Yang lain tu, yang lain tu kita info nantilah. Untuk trip ke Medan ni, ini kita tunaikan Abang Mi punya permintaan tau. Babi punya permintaan. Dia punya permintaan, dia hari call aku. Syed, bila nak open ni? Permintaan kau bukan je bang. Masa kau orang. Dia tak nak drag up tau, dia suruh aku. Kau jangan macam tu lah. Maknanya tiket flight dia support 50% lah. Kau tengok nama aku ke nama dia? Dia yang hari call aku, bila. Ya, saya percaya bang. Tu. Laku kat Mahkamah. Laku kan? Mahkamah kalau buat habis Mahkamah tak laku kan? Tak laku. Kau pakai dia lah. Okey, kita akan pergi pada Sekejap Hei, Kita pergi pada berapa bulan? 17 eh? 12, sorry. 12 hari Sabtu eh? 12 balik 18. Jadi kita pergi 7 hari 6 malam. Okey, kos kita ni kita ambil package C. Jadi total dia termasuk sewa motor, hotel 5 malam, makan 3 kali sehari, pick up van ambil kita ke airport dan hantar balik. Kos dia lebih kurang satu orang RM1,306 Seorang ah. seorang. Kalau bawa orang rumah klien tambah lagi 620. Seorang kita lebih kurang. Jadi total 1926. Berapa? Rider berapa? 1926. Bukan dah turun. Ha? Bukan Ada pun dah ambil ni ah. dah turun. Bukan dah turun ke? Apa tu? Rupiah. Tak, ini saya edit lah. Bilion berapa ni? Kayaknya bawah 2000 lah kalau laki bini. Bilion tambah apa? 620. Terlupa. Itu yang siap package semua. Okey. Tak termasuk flight, Tengok eh. Package Flight kita kena buat. package C. Kita ni kos ni tak termasuk flight, tak termasuk insurans. dan hotel. Flight tak perlu pergi. Itu kos kita. Indah sungguh di hari ini, mentari bersinar mewangi, si teruna segak berbaju kemas, berjalan megah tiada rasa cemas. Di seberang sana si dara menanti, sanggul berhias bunga melati, kain kebaya ketat di pinggang, membuat hati rasa tak